Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Aida Imranza. Alright guys, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan bermainkan Roblox, iaitu Kampung Chapter 2. Macam korang tahu di episod lepas kita dah bermain Chapter 1 iaitu Hakim Haunted House. So di video kali ini kita akan cuba bermain Jamal Missing Wife and the aku tak dah sebut. By the way, skin ni aku baru beli. Okay guys, tanpa kita melengahkan masa lagi, let's start the games. Karakter kita botak. Botak tu, kulit dia jangan derok. Kampung 2, prequel of Kampung 1. Mana ada skip balik. Ni prequel lah. Peringatan, ada elemen menyeramkan yang dibuat untuk menakut-nakuti pemain kampung yang mencakup tetapi tidak terbatas pada jump scare, lampu berkedip-kedip, suara mengerikan atau keras. Mainkan dengan risiko anda sendiri. Silakan tinggalkan permainan jika anda tidak dapat menangani salah satu dari yang disebutkan di atas. Anda telah diperingatkan. Wow. Oh, Menu panduan dia. Baca dan fahami tujuan dan petunjuknya. Gunakan menu tujuan. Anda memiliki 5 nyawa atau 9 nyawa. Jin yang bermusuhan mengejar anda ketika anda melihat mereka atau ketika anda dekat dengan mereka. Diusir langsung setelah pembacaan. Anda dapat memercikkan air pada mereka juga. Anda hanya dapat membaca sekali pada satu waktu. Oh, okay. Nice. Nice. balik kena tekan set tu. Ke mana isteri saya pergi? Sudah. Mana bini kita pergi? Mana nak ambil ni? Lampu weh. Sini ke? Tak ada gila. Tak ada. Kat mana tu? Nak ambil lampu tu. Tak ada. Tak ada. Menu tak ada, objektif tak ada, guide menu tak ada, invite. Ni Apa nak baca doa untuk air tekan R Farid. inventory menu. Kita dah halau. Oh ni. Oh ada. Menu inventory. Klik. Okay. Kena equip dah gila. Aduh. Ada. Dia jaga, ada minyak ada tau, belah kiri bawah minyak ada. Dia jaga lah. Okay. Cuba dia. Tak, Farid tu. Alifin tengah back air balik lah. Alifin dah. Let's go. Let's start the games. Jom. Mesti mencari bini Farid. Ni ada apa ni? Farid hilang. Ni apa pondok? Gelap orang tak nampak siut. Ni pondok apa ni? Ni terangkan brightness. Botol tanah dia ambil. Anda mengambil botol tanah dia. Tinggi ni. Nak main game ni pasal. Lagi? Tak ada. Mana seorang lagi? Gelap tu. Mirror. Oh, siapa tak ada? Mirror. Sabar, aku nak. Ni cuma minyak. Hai. Apa ni? Jam saya dah sign. Aku tak nampak benda kat ni sebab I'm blind. Jamaluddin. Rumah Jamaluddin. Ni perkampungan pergi. Anak Abu Jamal. Perkampungan. Anak Abu Jamal lah. Bagus. Ada something ada ni. Mana? Weh. Oh, is there something? Weh. Astagfirullahalazim. Apa dia? Kejap dulu. Woi. Apa ni? Kau boleh internet. Saya mencari Jadi hilang. Dia refill lah. Oil filter. Oh ya, okey lah tu. Dekat mana-mana kita boleh refill. Next. Ni apa dah jalan ni? Mana? Tak, macam mana nak tekan dia tu? Oh, ada. Farid. Depan aku Follow. Apa ni? Tu depan kita. Siapa ni? Weh, cari sumber air tu. Aku nak isi. Tak ni. Ni apa tu? Siapa depan ni? Depan ni.
Ni sembahyang ni. Betul saya. Baca duk. Baca. Tak. Just sikit. Jadi tu belum? Dah. Aku baca jap. Sabar, pasal. Oh, tengah baca ayat-ayat Ruqyah. Sabar dulu. Okey, dah. Oh, maksudnya ambil botol korang dalam ni, dalam inventory. Isi air tu, lepas tu tekan R. Yang pakai laptop lah. Korang aku rasa tekan Alah, ni. ada dekat tepi ni. Kanan bawah. Korang ada tak apa? Buka dah balik lampunya. Okay, aku buka lampu, korang Ni dah isi ke belum ni? Okey, beres. Boleh. Dah, Settle ni. Kanan. Weh, balik tiga archer, satu ni satu tanker Nama ni? Tanah Abu Jamal. Mana lagi? Kita objektif ke mana ni? Saya tidak. Jalan je. Ni rumah ni. Minum Jalan, objektif. jangan lari. Tujuan dia apa? Jangan lari. Minum. Cepat minum. Cari Ya. Cari di sekitar bidang tanah anda dan tanyakan kepada tetangga. Apakah mereka tahu sesuatu tentang itu? Yes, Assalamualaikum. Cek orang lah. Pakcik. Oh ni ada pakcik mana ni? Apa nama dia ni? Zul. Ada Zul. Assalamualaikum abang, aku nak tanya sesuatu penting. Waalaikumsalam. Baru tadi saya sembahyang. Ada apa? Aku kat sini nak tanya kalau abang telah nampak puteri. Saya tak nampak dia, tapi saya terdengar bunyi tapak kaki di sebelah hutan. Tapi mengapa puteri seberang hutan berhantu? Manalah saya tahu. Tanyalah Pakcik Hamzah ke apa. Okey, Hazmah. Aduh, nak cari Pakcik Hamzah pula. Aduh, Hazmah. Okey Pakcik Zul, saya nak explore je dekat rumah anda ni. Ada apa yang boleh saya tengok? Dia duduk. Ada something ah? Ada. Oh, boleh selongkar barang dia. Jangan kan mengamuk orang tu ni kan. Alah, tak begitu. Dia nak marah apa? Alright, jom. Kita pergi check Pakcik Hamzah. Alhamdulillah saya dah berapa latih dia. Janganlah. Nak tengok pasal pakcik tu. Ni apa ni? Okey, saya tutup pintu balik ya. Tak nak kena sikit dulu. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Tak ada apa je. Sana. Ni, mari kita. Mana? Abang kena 2 orang pegang lampu lah, tak nampak Ni apa ni? Masa aku kenal sungai ni. Sungai Rizki. Macam pernah dengar. Macam pernah dengar. Video sebelum ni. Anda terlalu takut untuk ni. Oh. Lah. Objektif. Bukan macam kita kena kanan dulu. Sini. Oh ya, cari Pakcik Hamzah. Yes. Amai kita. Pegang air. Tak boleh ke pegang air ni? Tak, bukan lampu, aku jaga depan. Okey. Kena pegang air tu. Aku macam kereta diesel je. Someone the rock, someone diesel. Sama je. Ni apa ni? Sama kiri. Ni apa ni? Kiri apa ni? Kiri. Macam petani juga. Terus lagi. Jembatan ni rosak. Kanan. Ini? Okey, bukan hancur. Tambal. Rumah. Ni. Rumah dia. Rumah ni. Gelap rumah ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar air. Oh, ni Pakcik Hamzah. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik tidak bisa tidur. Ada rasa yang tidak baik. Apa terjadi? Pakcik tadi ada mimpi buruk. Lepas tu Pakcik terbangun. Lepas tu Pakcik pun pergi sembahyang. Adakah ini tentang puteri? Kerana dia keluar meninggalkan nota, tapi Jamal tidak tahu di mana dia. Mimpi tepi kelas. Pakcik sekarang masuk akal. Jamal harus cari puteri di hutan dengan segera. Pakcik rasa puteri kerasukan. Pakcik akan baca-baca sambil Jamal cari dia di hutan. Jamal nak minta Pakcik ikut Jamal, tapi Jamal lupa Pakcik masih belum sembuh daripada kecederaan Pakcik. Jamal akan pergi cari dia sekarang. Berhati-hatilah dan kuatkan iman kamu. Dia bisa berada di hutan menyeramkan itu. Yang buka yang lampu. Okey. So, kita kena Farid, kau belakang balik. pergi hutan dulu lah. Baik. Jabatan tadi lah. Yang tu rosak. Tak, sebab aku punya cerah.
Sebelum ni aku Ha. brightness aku paling tinggi ni. Sama lah. Memang aku set paling tinggi. Betul-betul aku nak brightness aku tinggi sikit biar aku nampak. Dah. Berhenti je. Ambil kau sakit mata aku. Ada bunyi. Bang kau. Ada bunyi. Dia flash tu Nampak. Ayo jom. Boleh pakai tu Jom. aku lagi. Sungai Rizky. Weh. Bismillah. Weh. Gila. Kau nampak benda tu? Saya Tiga kali. Aku tahu rumah tu tak. Masa tak ada tangga. ni tu. Kena nyala kan? Oh tak boleh, kena ada ni mancis. Ni macam nak naik. Tak ada mancis. Tangga tak ada. Ikut lah tepi ni. Tak lepas. Tepat lah. Baik. Oh, dia tu. Tak lepas. Lep. Guys, aku rasa Lepas weh. Tapi kosong. Jom. Aja jom. Ya, review balik. Ha? ada mana? Ini dia nak refill. Kasi boleh refill. Dah. Tak nak membalik. Dah review lah. Okey. Kiri kanan. Ikutlah mana. Bebas. Kiri kanan. Mana? Kanan. Oh kanan lebih afdal. Ari, Yes. Waita. Tapi macam chapter 1 lah. Kalau ada benda tu, betul lah jalan dia. Kalau tak ada tu patah balik. Betul? Oh sudah ni. Sudah ni. Ni kiri dia pula. Gini. Jalan gua. Dah gua mat. Ada gua. Lari. Gua opek lagi je. Gelap. Dia tembus tu. Dari mana ni? Pusing-pusing je ni. Atas ni ada benda pictures. Ni atas ni ada. Ni Ha? atas ni. Macam mana kau tahu? Aku pernah main lah kata kan. Oh ya? Kalau macam tu senang lah. Kita dah dapat ending. Kita dah ada orang kuat. Itu? Betul. Pecik kain. Simbah kat dia. Simbah. 23D. Apa ni? 23. Asal kat aku 23D. Okey dah. Dah hilang. Ni tak? Macam mana nak pakai air dia? Isteri kita ke ni? Kena lembut. Dekat X gila. Oi. Aduh. Tak cakap. Isteri kita ke ni? Tembak air orang. Okay. Tembak. Lah. Ulangi. Saya harus memberitahu Hamzah apa yang terjadi. DKO. Weh, nama dia Siti tu. Siti bangun Siti. Siti. Weh, Siti Ropek. Ini refill. Jom. Siti Ropek. Kita kena pergi rumah Pakcik Hamzah. Kena bagi tahu. Jom. Patah balik. Balik. Ni ada. Oi. Aku mati. Terkejut. Potensi lah. Bagi air. Aku tak tahu. Oh, sini orang wanita. Tak. Ambil kau. Dah. Kepala. Aku dah simbah. Dah. Jom. Gelap tu. Jom rumah Pakcik Hamzah. Rumah Pakcik Hamzah. Mana Fadi? Aku down. Aku tahu dia muncul je spawn mana. Pakai kuasa aku syuik. Pergi rumah Pakcik Hamzah Farid. Hello. Betul balik. Dia macam Hamzah. Okay. Macam mana korang boleh laju ni? Saya tempat ni perigi ke apa? Ada tadi. Ni tu ada dekat sungai. Boleh je pakai. Mana tadi? sungai. Oh kanan. Aku hafal sikit-sikit lah jalan dia. Okay, ngam. Jambatan yang hancur. Aku Memang slow. kena ada juga tu yang pakai ni. Yang kena buat botol. Air cepat habis tu. Tak kena Itu dah sembuh. Aku pakai dekat city tadi pun dah 4 kali. Ni dia ke? pun dah sembuh. Betul lah. Ni lah. Ni Hamzah. Pakcik.
Pakcik, tadi Jamal nampak jin dipanggil penyihir. La qadar Allah. Macam mana rupa penyihir itu? Rambut dia panjang dan putih dan dia memakai pakaian lama. Kemungkinan jin itu jin yang menghantui hutan itu sejak sebelum kamu lahir lagi. Siapakah dia? Ya Siti, ahli penyihir. Dulu dia pembantu untuk keluarga yang kaya yang tinggal di villa di hutan itu. Ada benda kat luar. Tidak patut cakap sesuatu yang kita tidak tahu. Namun, ini harus berhenti. Ingatkah apa yang pakcik telah ajari Jamal? Pakcik hanya bisa nasihati Jamal dan Jamal harus buat apa yang pakcik suruh. Isikan botol dengan air, lepas itu baca ayat-ayat ruqyah atas itu. Lepas itu percikan air itu kepada penyihir itu. Jamal terlalu takut untuk itu. Jamal harus buat itu. Takut kepada Allah sahaja. Allah bersama kami. Sekarang pergi. Kau hanya menangkapku sekali. Kami menyembunyikan di hutan dan anda harus menghadapi keluarga. Alamak. Alamak. Jadi collapse. Ha? Oh, tapi Pintu tutup. Asal tutup pintu. Your wife is hidden in the forest. mana dia? Kat dia. Bos, Dia. sabarlah bos. Bau kat pintu. Tak bau kat pintu tak? Ya Allah, ya Allah. Mana? Aku tengah baca. Gerak. Tak, aku kat luar. Bos, mana dia? Hilang. 15 saat. Hilang. Ada. Ya, mana ada lagi? Ada. Okey, dah. Banish jin. Kalau dah keluar banish jin tu, gerak. So, Sini. mana? Mana? Oh, Ada juga ya? aku tak sempat tunjuk. Asal tak Aku nak ambil minyak. Kau ambil, aku tak sempat. Sini ada minyak. Mana pergi kau? Kau nak? Ni. Itu, Okay, dah. ya, dia pergi. Ni mana kita? Dia pergi. Jauh je pergi. Pergi dekat lepas jabatan tadi ya. Oh, di depan ni ada. Depan. Hah? Mana? Depan sana lah, betul lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tutup. Lupa. Ada yang kata KI. Ada. Penuh. Ya, aku baca. Tutup. Kena aku. Mesti Farid. Mana kau Pai? Aku benci lah. Aku tak dapat. Aku dekat pursuit. Aku tak dapat. Dah. Asal tak mati dia. Kau kena juga ke Pai? Yelah, kat tempat hutan. Oi, mana kau? Tak nampak tu. Oh, Aku tak nampak. ya. Kembali ke hutan kita. Sekejap, Aku tak kaya. aku pakai juga, Farid. Aku pakai juga. Dah. Let's go. Aku dah refill. Aku dah refill. Aku jaga. Apa tah yang tadi manusia Hamzah. Hamzah Siti Nurhaliza. Siti je, Siti. Mana? Mana dia orang ni? Dekat pergi. Kau kat mana? Kita dekat rumah. Kita orang Kat ni, tempat tadi. Tempat yang kau panjat tadi, Dam. Kat mana? Kau hutan tu. Yang aku kata boleh naik tu. Jom, Mirul. Jabatan. Woi, Dia belah sana. dia kejar aku. Hello. Wah, banyaknya. Coming. Banyak apa? Ya Allah. Aku dah baca. Dia kejar. Aku dapat rasakan dia betul-betul dekat ni. Bunyi dia kuat ni. Weh, kejar aku pula. Hilang. Lamanya. Lah. Mari. Dia panjat. Mirul lagi. Kau mana, Farid?
Benci lah. Dia slow Apa? sikit. Jom gini ni. Jabatan. Alright, jom. Aku bukan Sana. sikit. Apa yang dia? Gerak. Dekat aku ngadam tadi kan, ada 2 ekor kan. You, seorang satu tu. Yelah, ambil dah dulu. Tak, janganlah masing-masing guna minyak. Nanti guna ni, lampu. Tak, boleh gelap. Kenapa nak pakai dulu? Aku tanya kenapa Aku pakai ni lah. Pakai botol aku. Mana grafik aku kan? Air aku dah habis tu. Dah sembuh-sembuh. Natang tu tadi tak mati. Jom kita sambung. Cuba boleh tu. Baca dah sikit lah. Mana ni? Kat pergi belakang ni lah. Kena refill. Oh, tak boleh. Aku tak nak balik. Gerak je lah. Takkan semua tak lain. Gerak. Kat sini ada, betul silap aku ada apa dah? Ada sungai. Jangan gila. Ada apa? Lagi. Apa dengar? Tak, lagu ni aku tak sedar hati lah. Sini. Sini. Hari jauh. Ni refill. Weh, belakang. Belakang tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dua lah woi. Ada dua lah. Ada dua. Lah mesti tarik kena. Gerak berada dia dekat ni. Kepangan tu. Gerak bro. Apa ni? Betul. Kejap aku. Tarik ke dia. Gila. Wah tak relax lah di sini Dekat lagi. hilang. Dekat aku jangan kejar aku. Apa ni? Kau jangan buat ni. Aku bagi air woi. Dia boleh minta air. Apa lagi dia boleh minta air tu? Weh kau kalau nak Weh kau kalau nak lari jangan pegang tu doh. Lampu dia jadi berat. Pegang botol. Yelah. Ya. Kita orang tak boleh. Jangan pegang tu. Kalau pegang tu dia berat. Dah beri. Oh, Isai. Ambil. Ya, isi masing-masing. Ambil air. Baca dulu. Dah. Bila je awak. Ada lagi. Simbah. Nak aku kena. La ilaha illallah. Aku nak simbah aku kena. Okay. Pus. Tolong Isai. Aku tak nampak. Apa tu? Hello. Nampak. Aku tak nampak. Dah jom lah. Dari tadi kena jump scare je. Cepat. Kau tak nak isi. Isi dah. Oh, boleh. Jangan kacau aku. Kau tak boleh cik. Dia banyak spawn. Isi pun macam tak ada function je. Dah jom. Dia kena betul-betul dekat tu. Ya. Ni kita nak ke mana ni? Aku ni isi minyak tak? Isi minyak tak? Apa tu? Kau nampak benda macam tak. apa benda tu? Rasa korang laju kan? Lari lah. Ada minyak situ? Ada. Cepat. Aku nak refill tak? Dah. Apa ni? Tanah si bawang. Hah? Kiri kanan. Dia spawn balik. Dia ada balik. Dengar lagu tu kalau ada. Ada. Dah belakang. Astagfirullah dah. Betul. Ayolah. Betul lah. Memang ada kerja Farid lah. Dia pakai nama dia. Banyak lah. Kepala dia. Dia stop sekali dua. Kepala. Guna pokok susah gampang. Aduh aku mati dah. Ya Allah Mirul. Tak, aku kena block dengan ni. Aduh gampang lah. Betul. Barik dia buat sini. Barik. Okay dah. Dah hilang. Kena tunggu minum lah. Mirul, kau tahu jalan kan? Aku dah tak dengan kau. Kanan tak? Dia balik. Tahunya. Aku nampak. Sini cepat. Sprint je. Hello. Stamina ni. Lari je. Lari.
Lari je, lari je. Lari je. Faster. Tak ada stamina. Ayo kita. Lari je. Okay, kita pergi straight lah. Jangan duduk tempat je, jangan duduk tempat. Kita isi minyak tu sekejap pun benda dia tu dah spawn. Yo. Betul ni kiri ke kanan? Lah, refill lagi. Kanan. Nak habis. Kanan. Dia tu penting viral. Ya, dia kalau kita apa? Refill dia kejar. Dia mati dah. Alright, kau dah mati. Masalah dia macam mana? Ni kena aku berat. Mari. Aku lari. Lari kan aku. Banyak. Sebelah aku. Dia faster. Ay, aku memang lah. Udah lah, refill tu. Lah. Dia mari tak hilang lagi. Oi, aku tak ada udah. Ai apa nak baca tu? Dah. Cepat. Gerak je. Gerak je. Sana dekat. Gerak je. Mana boleh gerak? Dia kejar jauh tu. Tak apa, biar je. Gerak je lah. Jalan je lah straight. Mampu lah. Gerak je. Abang yang ada. Dia kejar aku bagan. Cepat baca lah. Aku nak baca tak lepas. Dah. Dia patah kiri tu. Dia patah belakang. Menipunya. Baca. Tak ada air pula. Lepas tu. Mana korang? Yang tadi lah. Ya. Aku takut. Aku dah tahu bawa mana-mana. Jangan. Dia seberang jambatan lagi tak tadi. Bukan dekat rumah berupang kan. Lagi. Mana tu? Kanan lah. Ayah kau ni. Bukan tu dekat rumah. Jambatan kita ni. Satu. Dia jual jabatan. Bukan. Masuk rumah lu. Assalamualaikum. Alah, tinggi pula lah. Baru hidup. Gerak lu. Farid, kau jumpa minyak jangan isi dulu. Aduh. Masuk tak boleh. Farid mendapat kunci Bougainvillea. Kita lampu balik. Mari. Masuk. Gerak apa? Masuk. Pintu mana? Jalan tadi kan? Ya, jalan tadi kat rumah. Ya. Beg ni dia tu kat Mana? Ni. You cepatlah masuk. cepat dia tu kat benda tu spot. Apa tu? Okay, dah atas. Tak, dah nak kena kejar tadi. Benda tu betul-betul kat sebelah aku. Masuk rumah tu pula ada pula yang keluar kat depan pintu. Itu pasal lah. Ni rumah siapa pula Ni rumah siapa? Tadi rumah siapa kau pecah masuk kan? Ada ni. Nota ni. Tak, masalahnya kau ambil nota tu macam mana nak baca? Entah. Tak ada. Tak tahulah. Aku ni ambil ke. Dekat ni tak ada? Kunci. Ya. Ada kunci Magic book. Oh, yang ni magic book tu. Mana? Ni. Magic book. Ni kat magic book. Tapi tadi internet lah. Dia tulis macam tu. So sekarang nak Guys, kita aku jumpa bini kita lah. mana? Ini apa? balik ni. Cuba kau tengok sini. Cuba kau datang sini tak? Tengok ni. Apa seram sangat ni? Mana balik? Di sini rupanya kamu. Jom pergi daripada sini. Tidak banyak masa. My bini. My bini. Putri. Oh ni, kita kena bawa dia pergi rumah Hamzah. Cuba. Alah. Kita kena jaga dia. Kena jaga dia. Dia ikut siapa? Dia ikut Dia ikut aku. dia ikut dia ikut siapa yang paling dekat tak? Bini aku tak guna. Faham tak? Dia ikut Farid. Bini kau curang tu. Dah. Jumpa orang dia tahu dia pilih mana. Dah jom. Jangan buat lama Jom. Kita gerak je. Ada benda tu kita gerak je. Mantap. Tak, aku mati. Jaga
isi minyak. Dah gerak je terus. Pergi rumah. Tak apa. Pergi rumah Hamzah. Isi dia. Gemam Hamzah. Jom. Tak. Kenapa kau tak pakai slipper? Macam nak jalan mana bawah je duk. Tapi tak dapat jalan pula nanti. Taklah yang si bini ni dia tak pakai kasut. Tapi laju jalan. Oi, straight. Miru sini Miru. Oi, sini oi. Bukan. Oi, janganlah. Salah. Kenapa tak pakai kasut? Itulah. Oh, Kaki ayam. Biasa. Tidur apa ya? Tidur. Dia cakap. Ngigau. ngigau, tidur berjalan. Jangan isi. Janganlah. Keep going. Janganlah tinggal di ke belakang. Banyak lagi. Masa-masa pegang lampu ni. Itulah. Tak, air tak ada tau. Aku air habis. Ya, aku air habis. Masa nak isi tak lepas ni. Kalau isi pun kena kejar lagi nanti. Oh, tak apa, terima kasih. Saya lagi rela tak pakai air. Okey, siapa? Lama. Rumah Hamzah. Assalamualaikum Hamzah. Ya, kamu bawa putri ke sini dengan selamat. Kamu boleh tinggalkan putri di sini sementara kamu membersihkan hutan daripada ilmu hitam secepat mungkin. Tetapi banyak sangat jin yang di luar yang akan mengganggu kita. Kalau begitu, Jamal boleh lakukannya esok. Namun pakcik bagi amaran bahawa jin-jin ini akan melakukan apa yang mereka ingini. Putri bicara. Terganggu saat tidur, benda tu datang dan untuk anda dan isteri anda. Kembali ke lobby. Alright guys, so itu sahaja video untuk kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like, comment, share and subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. See you in the next videos.